kita ucapkan tahniah Negeri Sembilan di bawah kepimpinan Tok Mat dahulu adalah di antara negeri yang termaju di negara ini. Dan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang jadi Menteri Besar di Negeri Sembilan sebelum Tok Mat juga telah membawa kemajuan kepada Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita lihat apabila kepimpinan beralih tahun 2025 memang mereka mencatatkan pelaburan. Pada tahun 2024 pula ekonomi Negeri Sembilan berkembang sekitar 46%. Ingat, GDP mereka, KDNK mereka 49%. National average purata KDNK di peringkat nasional ialah 5.2%. Negeri Sembilan cuma 4.6%. Artinya berada di bawah purata negara. Berbanding dengan negeri Johor, walaupun peringkat nasional 5.2%, Johor telah mencapai 8% dari segi pertumbuhan ekonomi.